RTC Kelantan, Rural Transformation Center, Pusat Transformasi Luar Bandar. Bahawa RTC ini merupakan peningkatan daripada teman dulu, daripada tempat berniaga yang membolehkan pendapatan yang sedikit. Ramai daripada mereka telah memberitahu saya bahawa pendapatan mereka dengan berniaga di sini dapat meningkat 2 kali ganda, ada 3 kali ganda. Kalau dulu peniaga lebih kurang 100 orang lebih, sekarang ni peniaga seramai 405 orang peniaga. Dia akan kita satukan semua peniaga-peniaga yang sebelum ini berselerak di seluruh negeri Kelantan. Mereka akan mendapat kemudahan perniagaan, tempat yang selesa untuk mereka berniaga. Tempat ini selamat, parkingnya free. Tiada lagi masalah seperti hujan, tiada lagi masalah tapaknya berlepak, tiada lagi masalah nak berniaga dalam gelap, tiada lagi nak berniaga dalam hujan. Inilah antara kebaikan, kelebihan wujudnya RTC. Ramah tu, khususnya orang Kelantan lah mudah nak mari sini sebab dia jalan pun mudah. Okey, murahlah, parking pun mudah, luah ke. Pada pendapat saya bagus sebab dia boleh menarik perhatian orang ramai lah. Lepas tu kita dapat pun dengan harga yang murah. Lepas tu banyak informasi-informasi juga kita boleh dapat daripada kaunter-kaunter kerajaan lah. Selesa kita kira nego selesa. Baguslah apa ni buat apa rancangan-rancangan macam ni. Boleh, memang boleh. Ini bagus ni. Bagus benar lah. Baguslah untuk peniaga-peniaga kenalkan produk-produk dia orang kat sini kan. Molek lah sebab Kak JL wujudkan RTC deh. Orang kampung pun boleh jual, lepas tu banyaklah mudah ada. Ada program-program dari macam ni lah. Jadi yang peluang pekerja tu orang kita sendiri dapat kerja yang lebih baik. Kita ada pejabat immigration, kita ada jabatan pendaftaran, kita kalau nak duit, kita ada agrobank, kita ada tekun, kita ada bank simpanan nasional. Kalau nak perkhidmatan pengangkutan, kita ada kontena nasional. Kita ada Saimdabi, DOM dan pelbagai produk-produk daripada desa. Usahawan-usahawan kita di luar sana dapat dibawa di sini. Dan kepada rakyat semua, bukalah peluang ini, datang beramai-ramai dan melihat apa yang ada pada RTC dan menerima perkhidmatan yang kita semua tawarkan kepada rakyat di negeri Kelantan di RTC. Ini merupakan satu tempat di mana rakyat inginkan perkhidmatan kerajaan, dan ini juga merupakan satu tempat yang kerajaan akan menyebarkan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Dalam abad ke-21 ini, kalau kita nak bersaing, kita kena bersaing dari segi orang putih kata a contestation of ideas. Kita bersaing dari segi idea, kita bersaing dari segi agenda, kita bersaing dari segi program. Lepas itu kita bentangkan pada rakyat. Rakyat akan pilih siapa punya idea itu lebih hebat daripada pihak lain. Kita ada wawasan kita, kita ada gagasan kita, kita ada banyak idea termasuk idea Blue Ocean Strategy ini. Kita kerjasama antara 8 kementerian. Semua kerjasama untuk menyediakan perkhidmatan kepada rakyat. Idea inilah yang kita buat hari ini. Rural Transformation Center di sini, di tempat ini. Bagi pihak petani, nelayan dan peternak, Kementerian Pertanian akan berusaha untuk membela nasib mereka, untuk memastikan hasil keluaran mereka akan mendapat harga yang berpatutan daripada hasil yang telah mereka berikan. Supaya rakyat luar bandar akan dapat pendapatan yang jauh lebih tinggi. Sebab apa? Sebab di sini kita nak jadikan satu pusat di mana kita akan menentukan perantaraan di antara pengeluar dan pembeli. Di sini kita akan dapat satu pasaran yang begitu aktif
yang akan memberi pendapatan dan pulangan yang besar pada petani dan pada mereka yang menjual bahan-bahan. Ini peringkat pemulaannya. Lepas pelancaran ini jauh lebih hebat. Akan wujud satu pusat perniagaan yang terkenal di seluruh negara. Di sinilah kita akan jadikan RTC yang amat berjaya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan pelancaran Pusat Transformasi Luar Bandar Kelantan pada petang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.